Salam geng, nak tahu tak? Ini adalah pit rank pangkat yang dipakai oleh kita di Malaya ketika zaman British. Manakala ini adalah pit rank yang dipakai oleh kita sejak merdeka sehingga terkini. Pit rank inilah yang dipakai oleh golongan pegawai tentera kita di zaman British dan juga di zaman Malaysia. Tapi nak tak tahu mana datangnya asal usul design pit rank ini? Untuk pit rank British ini, asal usul desainnya berasal daripada darjah kebesaran tinggi British yang bernama The Most Honourable Order of the Bath, yang merupakan darjah kebesaran keempat tertinggi dalam British Orders of Chivalry yang ditubuhkan oleh King George yang pertama untuk dianugerahkan kepada pegawai tertinggi British dan juga penjawat awam tertinggi kerajaan British di masa itu. Manakala pangkat yang dipakai oleh pegawai kini, rekaannya berasal daripada darjah kebesaran, darjah utama Sri Mahkota Negara ataupun DMN, yang merupakan darjah kedua antara 10 darjah anugerah Diraja Malaysia. Darjah ini terhad kepada 30 orang saja. Ia dikurniakan kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan juga duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu yang baru sahaja ditabalkan di negeri-negeri mereka. 15 daripadanya mungkin dikurniakan kepada anak-anak raja negara asing ataupun ketua-ketua negara ataupun orang-orang yang ternama. Contoh penerima darjah DMN ini adalah Raja Permaisuri Agong keempat Tuanku Intan, yang di-Pertuan Agong yang pertama Tuanku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita Tunku Abdul Rahman, dan untuk luar negara adalah contohnya Queen Elizabeth yang kedua. Jadi itulah kawan-kawan asal usul rekaan design pit rank yang dipakai oleh anggota pegawai tentera-tentera kita di zaman British dan di zaman Malaysia. Sekian daripada saya, Comradely King.